Assalamualaikum. Hari ni saya berada di kebun durian. Lepas puasa baru ni dah datang. Okey. Ada ada orang besen rumput kat situ, kita upah dia. Okey. Saya hari ni saya nak sembur folia lah. Sembur folia sebab lama sangat tak sembur folia, dah 5 minggu. Saya ada folia ni lah. Lely 2000. Ini Special K. Kemudian ini folia Easy Grow. Kemudian folia saya akan campur sikit dengan penggalak ni. Okey, cuka kayu saya dah habis. Patutnya saya campur juga dengan cuka kayu. Dan folia saya ada sebotol lagi tu dah habis. Saya ada 4 jenis folia. So hari ni mungkin saya akan guna yang ni, Lely 2000 ni, saya akan guna yang ni lah. Bancuhnya saya agak-agak je. Okey, saya agak-agak je, malah nak sukat-sukat. Okey. Saya akan gunakan saya akan gunakan ni lah. Mungkin 3 pokok, 4 pokok je lah, 5 liter ni saya akan gunakan, saya akan bancuh. Okey. Buka. Okey, buka dia. Kemudian dalam ni kan, kita campurlah agak-agak Lely ni berapa. Sebabnya saya main agak-agak ni pun jadi juga. Lepas sembur folia tu dia keluar pucuk banyak je. Okey, saya agak-agak 5 liter tu. Curah je. Okey lah, rasanya agak-agak banyak tu. Okey. Kemudian saya pun penuhkan air dalam ni. Lepas penuh air, saya pun semburlah ke pokok durian yang dekat-dekat ni dulu, dalam 3 pokok, 4 pokok. Tapi pakai sembur ni dia tak tinggi sangat. Saya ada satu lagi sembur. Yang tu tinggi sikit, tapi saya malas nak cantum bateri semua sekali hari ni. Penat dah tadi. So hari ni saya sembur yang ni dulu. Okey. Nanti saya update macam mana keadaan pokok lepas saya sembur folia ni. Okey. Okey, ni duriannya. Ini durian ni dah besar dah ni. Yang ni memang beli tanah ni dulu. Durian ni memang dah ada, dah keluar bunga dah. Okey. Yang tu duri hitam. Biar review sikit. Baik, ni durian yang pertama sekali tanam dekat sini. Tapi kalah pula dengan pokok lain. Pokok lain ni. Yang ni jadi besar. Yang ni saya dah bentuk Y, saya dah buang dulu. Mungkin hari ni saya nak sembur yang ni lah. Paduka, musangking. Yang ni dataran ni semua, hampir semua musangking. Saya nak sembur yang dataran dulu hari ni. Okey. Musangking. Tu semua musangking semua tu. Okey, yang sana tu ada sakit, dah rawat, alhamdulillah dah okey. Ada dalam video saya rawat dulu kan. Okey. Penat juga. Yang ni burung pemalas sekali. Dia buat sarang, dia bertelur dekat sini. Ni telur burung ni. Dah tinggal dah rasanya. Dulu ada 3 biji. 2-3 biji. Okey. Inilah keadaan kebun saya. Nanti saya akan update. Nak sembur folia dulu. Ni dah pukul 11.30 ni. Nak balik lah lepas sembur folia ni. Okey. Terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya pada hari ini. Dan selamat berkebun lah bagi yang berpuasa dulu tu tak turun kebun sangat. Selamat berkebun. Okey. Inilah air saya tinggal macam ni je. Ini folia saya yang dah habis saya campak dah ni. Ni folia apa nama dia? Dah tak ada dah. Tak ada label dah folia ni. Saya campak dalam ni. Okey, air ni lah. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih. Itu kebun sebelah. Nak review juga. Kebun sebelah ni dia lambat sikit daripada saya. Okey, dia ada juga tanam durian dan pisang, dan belah sana dia tanam lada. Dia tanam lada. Dan dia letak letrik pagar tu, saya tompang lah sebab saya tak ada letrik. So berkesan lah
kera tak datang juga ke kebun saya. Dia pun bela anjing, itu pintu masuk dia. Dia pun bela anjing, so kera pun tak datang ke kebun saya sebab anjing tu akan menyalak. Alhamdulillah ada jiran yang macam ni, kita patut bersyukur juga. Kita saling membantu. Tengok pisang dia, subur dah pisang dia. Okey. Okey saya nak sembur folia. Terima kasih.